Salam sejahtera dan welcome back to my channel. Ops Sasa Immigration berjaya menahan 1,270 parti. Okey, bermula Mei 2025 ni JIM akan memulakan operasi yang dinamakan Ops Sasar yang dituju kepada parti-parti yang berada di Malaysia dan tertumpu kepada sektor-sektor yang permit kerja lah, macam pembinaan, peladangan dan sektor-sektor pekerjaan yang di mana parti ini bekerja tanpa permit yang sah. Okey, pada 2-3 hari lepas JIM telah melaksanakan Ops Sasa serentak di seluruh Malaysia dan dalam operasi itu 1,270 parti ditahan. Okey, operasi ini dijalankan secara serentak di 16 lokasi seluruh Malaysia dan dalam operasi ini 2,756 diperiksa dan daripada itu macam tadi saya kata 1,270 parti ditahan dan 11 majikan turut ditahan. Okey, nanti saya akan kupaskan dalam video lain satu persatu. Cuma untuk video kali ini saya akan jelaskan atau saya akan memberi info negeri-negeri dan berapa tangkapan yang dibuat. Okey, dimulakan dengan operasi JIM Ibu Pejabat. Okey, seramai 129 parti telah ditahan. Seterusnya JIM Selangor menahan 62 parti, JIM Kuala Lumpur menahan 60 parti, JIM Perak menahan 92 parti, JIM Kedah menahan 83 parti, JIM Pulau Pinang menahan 16 parti, Perlis menahan 23 parti. Negeri Sembilan pula mencatatkan tangkapan sebanyak 102 parti, Melaka 138 parti, Johor 330 parti, Pahang 34 parti, Terengganu 39 parti, Kelantan 99 parti, Sabah 94 parti, Sarawak 16 parti dan Labuan 20 parti. Okey, operasi yang dinamakan Ops Sasar ni dijalankan serentak di seluruh Malaysia. Jadi dan operasi ini akan sentiasa ada dan akan berlarutan sehingga parti-parti ini ditangkap dan majikan patuh kepada undang-undang negara. Okey, so kepada parti-parti sila serah diri dan balik ke negara asal dengan segera.